Berkata saya ada sebiji robotik dekat sini. Ni nak tukar komputer boom biasa orang panggil boom lah. Nama sangat panjang dia komputer boom. Okey, sebelum ni ada suruh saya buat video cara nak buka tutorial komputer boom. Ini cara saya. Kalau macam korang tak ada ODB scanner, sepatutnya yang penting sebelum kita leraikan robotik ni, seketul ni, kita kena buang pressure dia dulu. Kalau dia ada pressure tekanan, komputer boom ni akan jadi degil nak buka. Okay, cara dia macam mana? Saya menggunakan sepanah 27. Saya ada dua sepanah, satu lagi sepanah saya buat macam ni. Tapi sebabkan ni dia dah makan sikit, saya terpaksa pakai tu. Okay, lepas tu pakai ni, kita akan ketuk dia sikit. Dia akan makan dekat sini. Dia akan kena sikit kat body ni. Nampak? Sebab sepanah ni dia lebar. Sebab tu sepanah sepatutnya dia kena grand sini sikit bagi nipis. Tapi tak apa, sebab dia makan sikit, dia tak ada infect apa. Ni macam ni. Ni saya tekan sikit. Saya tekan sikit. Lepas tu pulas lawan jam. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak dia bergerak. So kalau bergerak ni, sebab ni pressure saya dah buang. Kalau pressure saya dah buang, dia boleh pulas pakai tangan. Janji dia dah pusing. Nampak? Kalau tak ada ODB scanner, ini hati-hati. Sebab dia ada pressure, kadang dia menyembuh. Macam ni saya dah buang. Saya dah buang, dia tak ada lah. Pulas je. Sebab komputer boom yang ni, dia memang nak dia dekat sini. Patutnya dia ada space tool, tapi space tool dia mahal. Okay, saya dah release saja. Nampak minyak. Jadi benda ni kita buang, bersihkan dulu. Cari kain bersih, lap sikit. Ni. Lepas tu ni yang baru. Dia kalau baru dia mesti ada penutup ni. Ni baru. Harga boom ni 600 lebih. 650. Masuk je. Tapi jangan sampai lose track dia. Ni ikut track asal. Sekejap sebab saya rekod sendiri. So komputer boom ni kalau kita tukar, dia makan masa sikit lah. Tapi jangan beli yang terlalu murah. Sebab dekat Shopee dia ada je harga 300 lebih. Saya 300 lebih saya tak berani nak jamin lah. Kadang tanya okey tak okey, itu saya tak pastilah, pendapat masing-masing. Okey, ni saya ikat balik Okey. Saya akan ketuk sikit. Okey. Okey. Settle. Itu saja tutorial saya. Jadi besok saya akan tunjuk cara buka clutch pump pula, lerai clutch pump. Yang penting ni dia kena ada ODB scanner. Sebab dekat robotik ni dia ada banyak sensor. Solenoid sensor clutch, lepas tu solenoid ni pressure tekanan, seperti ni sensor dia. Ni all pressure sensor, mana yang tak tahu pressure sensor robotik ni adalah all pressure robotik. Ni pun sensor dia juga. Sini dia ada lagi satu all filter robotik dalam ni, besar-besar ni je all filter di dalam ni. So all filter ni lah selalu sumbat. Jadi sebab tu biasanya orang akan cari saya ataupun mana-mana, wajibnya dia kena servis robotik ni. Senang cakap, dia overhaul lah, dia barai semua ni, dia cuci balik ni. Body robotik ni adalah modulator ni jangan sampai rosak. So kalau rosak kita kena cari baru. Sebab kalau dia rosak, saya tak boleh buat apa. Kalau servis-servis pun dia akan rosak juga. Tapi dia susah nak rosak. Sama dengan komputer boom ni, kalau kita dah tukar sekali, dia makan masa lah. Macam ni 600 lebih. Warranty 3 bulan.
Yang mana nak order boleh order dekat saya. Jauh, Sabah Sarawak, Borneo, Kelantan, Kedah, Johor, mana kita boleh COD. Itu je. Bengkel saya ada di area Shah Alam. Dan juga saya buat servis rumah ke rumah, automobil saya buat. Jadi mana yang basic-basic macam ni saya buat lah. Macam ini customer punya, saya pergi rumah dia, buka, lepas tu saya servis semua tu ini, bawa balik, baru saya hantar balik nanti ya, kalau dah siap. Lepas tu kita tengok appraiser dia macam mana. Itu saja saya punya ini. Jadi selama ni orang cari, tanya saya macam mana buka komputer boom. Okay, ni saya dah buat. Saya menggunakan spanner 27. Sepatutnya spanner ni dia kena grand sikit bagi nipis macam ni. Tapi ni terlebih nipis. Kalau terlebih nipis dia akan los kat sini. Buat dia longgar. Kalau boleh biar dia ketat. Dapat kan? Macam tu je cara dia. Jadi ni besok saya akan proses buat balik. Lepas tu masuk kat kereta balik. Try bleed macam mana. Kita bleeding dia balik. Dapat tak dia appraiser. Kalau tak dapat berarti ni modulator ni ada masalah. Itu saja saya punya video saya. Yang mana nak belajar boleh tengok video ni. Cara macam mana tak faham boleh tanya saya. Direct je call. Kalau WhatsApp saya jarang ni, direct call. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun semua.